Satu kumpulan debate sekolah terdiri daripada 6 orang ahli. So debate ni ada 6 ahli. Lepas tu dia kata 2 ahli kumpulan lelaki. 2 orang ahli kumpulan debate dipilih secara rawak untuk menyertai satu pertandingan. Dan X mewakili bilangan ahli kumpulan lelaki. Senaraikan semua nilai yang mungkin bagi X. So dia ada 6 orang ahli. 2 lelaki, 4 perempuan. So X ni apa? Yang penting awak kena tahu X ni apa? X ni adalah bilangan. X sama dengan bilangan lelaki. Bilangan lelaki. So dia kata senaraikan, okay. Daripada 6 orang ni dia akan dipilih secara rawak untuk menyertai pertandingan. Okay, X ni lelaki. Kita ada berapa lelaki? 2 lelaki. So yang mungkin, bilangan lelaki yang mungkin daripada yang terpilih tu tak ada lelaki terpilih. 1 lelaki terpilih atau 2 lelaki terpilih. Kenapa stop dekat 2? Sebab ada 2 lelaki je. Okay. So sekarang ni dia kata pemboleh ubah rawak diskrit atau pemboleh ubah lawak selanjar. Okay. Saya dah belajar bahasa Inggeris kan. So sekarang ni dia ada 2. Bila kita cakap pasal pemboleh ubah ni, pemboleh ubah rawak. Okay, dia 2. Sama ada diskrit ataupun selanjar. Bila kita cakap pasal diskrit, maksudnya kita boleh kira bilangan. Maksudnya bilangan orang. Contohnya kita boleh kira macam orang, kita kira buku ke, benda yang kita boleh kira. Kalau selanjar ni more tu julat. Contohlah awak kata pasal berat badan. So antara 5 kilo ke 30 kilo macam tu. Dia julat. So selanjar ni more tu julat. Yang ni yang kita boleh kira guna integer. Kalau dalam kes ni kita tengah cakap pasal orang. Orang kita boleh kira. So automatik dianya adalah pemboleh ubah diskrit. So ni adalah pemboleh ubah diskrit lah. Pemboleh ubah rawak diskrit. Okay.